muka surat 130 insya-Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah yang wajib kita anut. Sebelum masuk kubur kena ada akidah. Sebelum masuk kubur, sebelum kita dijemput masuk kubur, kena ada akidah. Dia tanya, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Tidak tanya anda berapa gaji yang berapa, ijazah berapa, dia tanya. Ya, dia tanya siapa Tuhan kamu? Itu soalan dia. Ta'alakum hujjatakum fa'innakum mas'ulun. Nabi kata, belajar hujah-hujah kamu sebelum kamu ditanya dalam kubur. Nampak ya? Kita kena bawa akidah ni. Ya. Maka dikata tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar menafikan 3 perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena nafi 3 perkara kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ada 3 perkara yang kita kena buang, tolak. Jangan ada dengan Tuhan. Yang pertama dia panggil masilun. Misal, tidak ada masil iaitu seperti atau betul-betul sama seperti sifat yang selain Allah. Jangan misal apa-apa dengan Allah. Tidak ada apa juga misalan yang boleh kita misalkan dengan Allah SWT. Itu yang pertama sekali. Itu laisa kamitslihi. Quran sebut tidak ada misal yang bersamaan dengan dia. Jadi maka itu yang pertama sekali yang kita masuk kubur ni, kita kena bawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Yang pertama sekali dia kena ada sebarang tamsil, misal dengan Tuhan. Seolah macam ni, macam tu, Allah macam tu, Allah macam ni, Allah seumpama itu, seumpama ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu ni bahasa Melayu tapi orang banyak orang Melayu tak faham kufu. Ya. Kalau kita nak terima menantu, kita nak terima suami, kita nak pilih isteri, kita pilih yang sekufu dengan kita. Betul? Itu kufu bahasa Arab, kita Melayu kan. Ya, nikah suami isteri mesti ada kufu, kesesuaian. Yang antara keduanya pun tidak kesesuaian kan. Itu kita tengok di sini Quran sebut dalam Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan lam tidak ada sama sekali bagi Allah itu sebarang kufu, sebarang perbandingan, misal, sebarang kesesuaian, tidak ada. Kerana Allah adalah Maha Suci. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kerana dia adalah asa. Habis. Ya. Yang kedua, tidak ada syabihun tashbih dipanggil, iaitu serupa atau sama dengan selain walaupun hanya satu sifat. Contohnya kita mendengar, Allah juga mendengar, kita melihat. Allah juga melihat, kita berkata-kata. Allah juga berkata-kata, kita melihat dengan biji mata. Banyak protokol yang kita perlu pada urusan melihat. Kita nak dakwah, aku dapat tengok, boleh melihat. Kerana banyak protokol dia. Pertamanya kita kena ada biji mata, kita kena ada bola mata, kita kena ada ruang mata, kita kena cahaya mata, kita kena ada cahaya luar untuk menerima mata. Kedua, kita kena bayang mata. Perlu banyak, kita perlu kepada mata untuk mendakwah. Aku melihat, Allah tidak. Allah melihat bukan dengan mata, sebab dia qiyamu bi nafsihi, dia berdiri sendiri. Mata tu kebetulan dia buat mata pada kita, dia bagi jadi macam tu. Ya. Bila dia buat mata kepada kita, Allah jadikan mata kita itu mesti ada dia punya saingan-saingan, kufuan-kufuan, dia mesti ada dia punya sokongan-sokongan untuk mentahirkan, untuk kita mendakwa. Aku melihat. Sekurang-kurang kalau gelap tak nampak. Tutup lampu kita akan telim. Aku tak nampak. Macam mana nampak gelap? Tapi yang ada biji mata kan? Pasal apa tak nampak? Kita perlu kepada cahaya, perlu kepada kecerahan. Itu manusia. Sehingga Allah buat pada satu makhluk, dia tak boleh nampak dalam cerah, dia kena tengok dalam gelap. Ada makhluk tuan-tuan, lagi gelap, lagi terang mata dia. Lagi gelap, lagi terang mata dia pun gelap ya. Kelawak. Kelawak tak boleh siang, tak boleh buka mata. Siang dia buka mata, dia buta, tak nampak. Lagi cerah, lagi buta. Lagi cerah, lagi buta. Itu kelawak. Lagi gelap, lagi terang. Lagi gelap, lagi terang. Ini kelawak. Sebab tu kelawak, dia malam-malam dia gerak, siang dah. Siang dia bergantung, dia berdoa, dia tak gerak. Sebab dia tak nampak apa. Ya. Ada binatang dekat tak nampak, jauh nampak. Dekat dia tak nampak, dia buta. Jauh dia nampak. Ada satu jenis musang. Ya, musang ni dalam spesies mengikut
apa nama Animal Planet. Kalau kita tengok dalam Astro Animal Planet musang ni dia ada 112 spesies, 112 jenis musang. Ada satu jenis musang dekat tak nampak jauh. Jauh 1 kilometer dia nampak, depan dia tak nampak. Nampak tak? Sebab tu dia perlu melompat dengan jauh, dia perlu melompat. Musang-musang jenis musang ni dia banyak gerak di kawasan perumahan. Pelik lah, dia tak duduk lautan tau. Kawasan perumahan. Itu artinya lah. Satu contoh kita kata tadi, kita tengok dalam TV, buka TV tengok Animal Planet, Love Nature, Life Nature, National Geographic, semua tu beri manfaat kepada kita. Ilmu banyak, kita akan nampak kebesaran Allah, keluasan ilmu Allah, dan kita tidak terkongkong dalam satu kawasan, satu kelompok saja. Makanya kita terdapat tidak. Jadi makanya kedua, Allah Ta'ala tidak tasbih, tidak ada sebarang perumpamaan. Mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, tidak. Bercakap dengan kalam, ada suara, ada huruf. Allah tidak ada. La harfun wala khawfun wala qalbun wala harfun wala qalbun wala suarun wala jadrun. Itu Allah. Kalam dia satu. Yang ketiga, tidak dengan nazirun, iaitu sama besarnya dalam banyak sifat. Tadi nazirun ni banyak banyak dia punya sifat. Kita kalau kata tadi warna berwarna-warni kan berwarna-warni kita kenal betapa warna-warni dalam alam ni ada 7 warna yang Allah Ta'ala jadikan 7 warna dia sebagai fungsi warna. Semua warna keluar pada 7 warna ni, pelangi 7 warna kan. Kita sembahyang pun ada 7 warna juga. 5 waktu ada 7 warna. 5 waktu ada 7 warna. Warna-warna ini yang kita kena bayang di awal waktu kita sembahyang, di awal waktu kita akan dapat nikmat warna-warna ini. Itu di antara disebut tadi nazir. Allah tidak perlu semua itu sebab dia yang menjadikan. Maka perkataan juga tanzih, selalu kita mendengar selepas nama Allah sebut ta'ala, kataan aliyun, kataan namanya ali, aliyun, ali itu tinggi, ta'ala yang maha tinggi, subhanahu wa ta'ala, azza wa jallaluh dan jalla wa ula, jalla sana'uhu, dan semuanya termasuk dalam fi'l tanzih. Fi'l tanzih iaitu fi'l atau perbuatan yang diujikan Allah berserupa dengan makhluk. Bila kita sebut ayat ni, bila sebut nama Allah, bila sebut kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu je. Allah Subhanahu wa ta'ala kita jarang guna azza wa jallaluh, jarang kita guna jarang sangat-sangat kita guna ini kalimah tu. Selalu kita guna Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Kalau orang mengaji dia tahu lah pakai jallaluh pun juga jarang dipakai. Semua dia menunjuk kepada fa'il perbuatan Allah Tuhan Subhanahu wa ta'ala, yang mana perbuatannya tadi ini adalah tidak sama dengan makhluk. Itu di antaranya insyaallah. Qul qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi 'ala alamin. Wassalamu alaikum